Ini apa barang bang? Ni bang. Ini Kau ni. Gergasi laut. Okey. Gergasi laut. Ini hari kita jumpa kembar, babe. Kembar biasa orang tanya mana kembar tas spider. Ini hari tas spider makan. Macam mana kena makan ni, boy? Okey, makan dia ini kena pakai gunting. Oh, ya Kena pakai gunting. Okey, hari ni kita nak tengok Abang Tam mukbang sekali boleh? Potong ni. Jangan okey, mana-mana kau ajar aku. Okey. Guys, hari ni Tam Spider, kembar saya yang nyanyi lagu Dikejar Bayang-Bayang Resah. Dia makan king crab. Ini dia order yang besar sikit lah. Dia order yang 3 kilo up. Okey, yang mana-mana nak makan ketam hingga 3,5 kilo ke atas, saya jual paling murah 999. Ini 3,5 kilo ke atas So, jom kita pergi hantar pada Abang Tam Spider. Tapi sebelum tu saya ada menu murah. Nak hantar? Nak tengok? Mari, jom. Ini dia ada order ni juga, nasi lemak dulang. Ini 4 orang makan. Ada udang, ada kambing, ada ayam, ada sotong. Ini murah, RM98. Okey guys, saya nak pergi hantar pada Tam Spider yang makan ketam 3 kilo lebih. Boleh tengok besar ramai tak customer kedai saya? Jom. Alright. Bang, thank you bang Okey, jom. Okey, so guys, ini keadaan restoran saya tengah penuh Oh, ini Alaska King Crab. Mari. Okey, boleh tengok table saya luar pun ramai orang Tengok luar, full house. Ya. Okey. Ya. Okey. Tumpang kejap. Angkat kejap. Baik. Oh. Ini apa barang bang? Ni bang. Ini Kau ni. gergasi laut. Okey. Gergasi laut. Ini hari kita jumpa kembar, babe. Kembar biasa orang tanya mana kembar tas spider. Ini hari tas spider makan. Macam mana kena makan ni, boy? Okey, makan dia ini kena pakai gunting. Oh, ya Kena pakai gunting. Okey, hari ni kita nak tengok Abang Tam mukbang sekali boleh? Potong ni. Jangan okey, mana-mana kau ajar aku. Okey. Ini kan campak pula. Dia pasal Abang Tam ni kita potongkan Mana aku kan tak nak, aku tak tahu. Okey, baik. Dia biasa dulu petik gitar. Ini hari dia kena petik ketam saya. Ini boleh makan 3-4 orang ni ramai-ramai. Allah. Yang mana mengidam Alaska. Ini Alaska King Crab. Ya, okey bang, ni. Nanti abang buka. Abang rasa ni dia punya garlic. Ni saya dah kopi. Dia punya apa ni? Garlic. Oh, garlic. Okey, jom. Dia biasa dia main haiwan-haiwan darat, spider. Ini hari dia kena main ketam pula. Ketam kalau lobster. Okey, abang congkil. Congkil tangan ke apa? Pakai tangan pun boleh. Pakai tangan pakai tangan lah, baru rare. Baru Johor. Wish. Okey, ini dia punya ni. Sini ni. Ya, yang kuning tu. Kita tengok rasa dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Nak kali. Sedap.